Kita lahir di era moden ini, di mana era ini menjadi penghalang kepada dunia. Data dihantar dalam sekelip mata, namun adakah teknologi ini alat untuk menyatukan kita atau menjadi penghalang kepada kita? Segalanya berubah apabila kita kembali kepada asas. Kata guru-guru kita, secanggih mana pun sebuah peranti, ia tidak mempunyai jiwa. Empati, adab dan nilai murni, itulah perisian sebenar manusia. Apabila ilmu tertanam teguh di hati, teknologi tidak lagi menjadi tuan yang melalaikan. Sebaliknya, ia berubah menjadi senjata yang memperkasa potensi kita. Dan di arena digital ini, kami bukan sahaja membuang waktu. Ini adalah medan di mana fokus diuji. Tangan yang pantas didorong oleh minda yang strategi. Kami belajar erti disiplin, kepimpinan, semangat setia kawan. Inilah kami, generasi yang tidak takut dengan arus perubahan. Kerana pada akhirnya, skrin di hadapan kita hanya akan bersinar terang jika hati kita akan turut bercahaya. Ilmu di hati, Teknologi berperkasa generasi.